Okey. Sabar. Itu yang mananya ada tu saya tengah bela tu. Sekarang ni tugas saya adalah untuk apa kata mencipta bunyi yang itu. Get your mic and voice ready. Dengar. Okay, so sekarang ni tugas saya adalah buat bunyi. Okay, sekarang ni diorang tak ada bunyi lagi tau. Okay. Lepas tu bunyi kambing. Bunyi kambing, bunyi kambing, bunyi kambing. Bleh, bleh. 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 Okey, mantap. Okey, ni apa kambing jantan? Diam kot. Kambing jantan. Sebab dia kambing jantan kan guys. Betul tak kambing jantan kan? Musang bunyi apa? Musang macam mana? Musang. Okey. Mantap. Okey, bunyi musang sudah. Penguin bunyi Nanya. Okey, haiwan peliharaan yang seterusnya. Sebab saya sekarang ni saya tengah buka zoo autism. So mana-mana yang masuk dalam zoo saya ni semua yang tantrum tau. Korang jangan petikaikan. Memang akan jadi akan jadi tantrum semua. So sekarang ni kita beli baru. Ni apa? Alamak, dugong pula dah. Anjing laut. Jap. Anjing laut bunyi dia. Confirm akan jadi serabut. Gentle cakap. Kau tak payah nak ketawa sangat. Sini dulu. Masuk. Berapa ekor dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekejap, saya tengok berapa lagi boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cukupkan 9 dekat slot ni. Lagi 9 kita buat slot satu lagi. Ni haiwan apa ni? Ni apa? Bear? Alamak, bear ni bunyi apa guys? Bear bunyi apa? Sekejap. Bear bunyi apa lah? Bear. Oh, bulu. Oh, bulu. Ngam. Kenapa dekat kutub selatan juga? Kenapa memang dekat kutub selatan ke? Ambil base sekejap. Oh, bulu. Ini apa? Ini
apa benda pula? Render ni apa? Isi apa isi? Okey, baik. Sekejap. Render ni apa? Rusa bunyi dia. Rusa bunyi dia. Rusa bunyi apa? Itu bunyi rusa. Kalau korang pergi apa semua kan, kalau salah bunyi apa semua tu memang apa, itu bukan limited edition. Ini limited edition ni. Ini betul. Aku rasa macam nak sepak je muka dia tau. Last ni apa ni? Oh, ni parrot. Okey, parrot saya tahu. Parrot saya tahu. Parrot bunyi dia piu piu. Okey, sekarang ni bahagian apa? Bahagian autism dah. Bahagian autism sudah. Sekarang ni bahagian apa pula? Bahagian tantrum. Ini 1000 siau. Flamingo. Okey. Saya tahu flamingo ni. Saya tagline dia apa ni? Oh, tagline dia gelak. Gelak dia. Okey. Duduk situ ni diam. Ni siapa ni? Okey, buruan tu saya. Tagline saya apa lah? Tagline saya apa? Tagline saya apa lah guys? Guys, korang dah lama kan dengar saya? Tagline saya selalu apa lah? Saya selalu cakap apa lah? Tagline saya apa? Korang kena bagi tahu saya tagline saya apa? Kita buat apik dulu. Okey, buruan tu bagi apik lah. Apik. Apa? Apik. Apa? Apik. Apa? Okey. Takkanlah aku nak biarkan Apik dengan apa haiwan-haiwan autism kan. Tak adalah, kita nak biarkan. Ni siapa? Okey, buruh helang kita bagi Syira. Kita bagi Syira. Syira tagline dia apa? Tagline dia. Polik bona bunyi Polik bona bunyi Segabut. Sabar. Macam orang asli dah tu. Sumpah saya cakap. Dia macam orang asli.
Kojek. Okey. Okey, ni mantap. Ni memang kita bagi Abang Zam. Okey. Abang Zam, tagline dia apa lah? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat tengah hari, good morning, semua good day. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat tengah hari, good morning, semua good day. No, betul-betul kutub utara tau dia campak Abang Zam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat tengah hari, good morning, semua good day. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat tengah hari, good morning, semua good day. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat tengah hari, lagi siapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat tengah hari. Sekejap, tengok duit. Boleh buron. Sabar, kejap lagi kita ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ni Ain. Ain tagline dia. Bising mulutmu bah. Bising mulutmu bah. Okey, ni kita tengok dia campak. Bising mulutmu bah. Sabar, saya kumpul duit dulu, Bising mulutmu bah. Ya Allah, sanggup. Bising mulutmu bah. Semua godak. Boleh buron. Selamat pagi, selamat tengah hari, good morning, semua godak. Boleh buron. Selamat pagi, selamat tengah hari, boleh buron. Bising mulutmu bah. Selamat pagi, selamat tengah hari. Aku ingat ke aku main game yang santai, yang tak kalut, tak stress. Aku nak juga isi boleh kejap. Sekejap. Selamat pagi, selamat tengah hari, good morning, semua godak. Boleh buron. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, good morning, semua godak. Assalamualaikum. Serabut. Kenapa lah aku main game bodoh ni? Boleh buron. Selamat pagi, selamat tengah hari, good morning, semua godak. Sekejap, sabar. Rizal. Kapan live? Okay, bye. Kapan live? Okay, bye. Dah lah gajah tu. Mana gajah tadi? Hilang dah. Mana? Kapan live? Okay, bye. Kena siap dengan muka gajah ni. Apa sekali? Kapan live? Okay, bye. Bising mulutmu bah. Kapan live? Okay, bye. Siapa lagi ya? Sekejap saya tengok slot. Masih banyak lagi guys. Masih banyak lagi. Didot tagline apa? Tagline. Bagi saya tagline. Macam saya favorite saya dia punya gelak. Macam Abang Zam standard ada kan. Lepas tu macam Ain bising mulutmu bah. Tidak fokus sudah aku ni. Bagi korang kena bagi tagline korang yang hari-hari korang sebut. Sebab apa? Andai kata satu hari nanti kalau saya dah tak live apa semua, saya anggap benda ni sebagai apa? Dapatlah pelepas rindu. Macam tu lah.
Atau bila kasih kau bagi Rizan yang comel sekali aku suara people langsung. Okay, jap. Mana Ain? Okay, Ain Misi mulamu bah. Misi mulamu bah. Kau nak kan? Kau nak sangat kan? Sama bagi sama tengah dulu. Kau nak sangat kan? Tu, ambil tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama bagi sama tengah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama bagi sama tengah dulu. Ni siapa pula ni? Bandak sumbu. Bandak sumbu. Siapa Sekejap. Wawa. Kita letak Wawa. Habis tu. Tak ni kan? Tagline Wawa apa? Tagline Wawa. Guys, apa tagline Wawa? Sabar satu-satu lah guys. Tagline Wawa apa? Berasa aku bagi tahu kat Sai. Berasa aku bagi tahu kat Sai. Sekejap nak pergi ambil. Sabar nak pergi ambil. Jom. Berasa aku bagi tahu kat Sai. Sama bagi sama aku bagi tahu kat Sai. Tak boleh terus nak kirim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama bagi sama tengah dulu. Tahu kat Sai. Kejap. Isi ya. Apa Faris tagline awak apa? Kita tengok apa? 3,000. Ui laku ramai pula datang apa? Bear. Faris, tagline awak apa? Tagline Faris apa? Tagline Faris kalau jap. Aku sekejap. Ya Allah, aku lupa tu tagline acap. Astaga. Buatnya simple-simple je lah Assalamualaikum isi. Live tak? Assalamualaikum isi. Live tak? Mana tu binatang bunyi macam ni baru Acap terlupakan. Tak, ada satu ayat tu. Ada, Acap selalu cakap. Last saya ingat time bulan 1. Dah mana pula si Acap ni? Assalamualaikum isi. Live tak? Sebab hari-hari tau dia check saya kan. Dia kata Assalamualaikum isi live tak? Assalamualaikum isi live tak? Apa semua. Tahu kat saya isi live tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aku tahu kat saya. Okay, sekarang ni siapa? Didok ke Faris? Tagline korang apa? Tagline? Bagi tagline. Kadang. Aku tagline apa? Tagline awak apa? Dia kena bagi tagline. Kalau bagi tagline baru seru. Ini yang saya buat ni semua tagline dorang ni. Gentle. Tagline Didot apa Tagline Didot apa Jap. Sekejap saya try buat Harimau bunyi dia. Wow. Sekejap nak pergi pick up harimau dulu. Harimau saya manja guys. Dia bukan macam korang sangkakan. Manja. Wow. Duduk dekat apa ni haiwan-haiwan ni. Wow. Halo.
Tak bagi tahu kat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Cik. Saya tak pasal bagi tahu kat saya. Sekarang ni tagline korang apa? Korang kena bagi tahu saya tagline korang. Kalau korang bagi tahu saya tagline korang, saya tahu nak buat apa. Korang kena bagi. Dah tak? Bagi sama Pasal apa bagi tahu kat saya? Awak ni di dalam bilik dah ni. Assalamualaikum Cik. Dah tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah ada Pasal apa bagi tahu kat saya? Assalamualaikum Cik. Aish lah, Aish tagline dia apa? Kepala bapak kau, bukan. Yang sering aku cakap tu. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Yelah, jap. Aduh, awak punya bahaya sangat ni tau. Elok. Memang ngam awak dengan ni. Didot. Apa Didot kan? Didot. Sekontol. Segabut aku. Sekontol. Basah aku bagi tahu kat saya. Belah kanan ni memang untuk viewers. Belah kanan viewers, belah kiri tu memang untuk apa, haiwan-haiwan je. Isi nak tak give harga RM21 bulan depan. Isi nak tak give mahal harga RM21. Nak tak? Tak payah. Awak tak perlu pun bagi saya give mahal. Cukup awak bagi saya kasih sayang pun dah okey dah. Itu je. Saya tak minta banyak pun. Serius. Tak ada hal lah guys. Segabut aku. Tagline aku apa isi? Dah, saya pula nak kena fikir tagline awak. Sekejap. Aish. Sekejap, saya nak tukar. Mana acap? Mana acap? Ni kan acap. Isi. Tak ada apa-apa. Isi. Tak ada apa-apa. Isi. Dengar jap. Masuk isi jap. Karapan live. Aku pun kat saya. Bagi sama tengah dulu. Kat saya. Bagi sama tengah dulu. Segabut. Allah Akbar, segabut. Alhamdulillah aman sikit aku. Dia memang makan ada? Sejak bila? Sejak bila siap? Macam mana join situ macam mana? Boleh? Sekejap. Apakah Macha akan dapat? Wah, Macha punya comel. Macha, tagline awak apa? Tagline awak apa? Alah, patutnya tunggu api. Kejap, sabar. Macam tagline dia apa? Sebab awak dengan ni Kai, saya tak kenal awak sangat. Kejap. Nampak aku berguk. Panda tu Syaz.
Macam-macam dia minta dulu. Tak tahu aduk je. Apa lah Teklan awak? Sekejap. Sabar guys. Bawa mucap lah guys. Sabar aduk. Aku lagi nak sakit kepala kena fikir lagi. Sekejap. Sabar. Semalam karak tak ada line. Karak. Oh yelah karak lama kan. Nak tukar apa? Sekejap. Sabar. Aku nak gak apa? Sabar kejap. Yang lain bagus aku bagus. Sabar dia Didot. Sekejap. Semua balik. Mak habis tak parah. Isi aku cakap ni aku tak asap. Isi tak asap ke? Kejap lagi. Kejap lagi saya nak asap ni. Kejap. Bagi cepat ya kejap Syirah. Sabar. Kejap. Semalam ramai kat sana. Sekejap. Teklan. Okay. Cino. Sekejap. Cino. Bukan. Sekejap. Apa? Sekejap. Saya lupa. Kejap. Air isi kejap. Saya nak settlekan macam dulu. Apa yang saya lupa lah. Ya Allah. Sabar guys, sabar. Cino. Ya. Cino. Okey, kita buat kai pula. Ya. Memang kena korang, memang kena gentle cakap. Memang gentle. Cino. Serabut. Sekejap. Kita kai dulu. Ni apa ni? Memang jap. Satu-satu. Sabar. Satu-satu. Kai apa? Ya Tuhan, astaga si Cino bah. Ya Tuhan, astaga si Cino bah. Anjus. Jap, ambil dulu. Astaga. Ya Tuhan, astaga si Cino. Sabar guys, sabar. Macam mana saya nak settlekan dengan apa yang beruk-beruk kat sini lagi. Lepas tu ada beruk-beruk kat sini lagi. Lepas tu beruk-beruk dalam lagi. Mana satu saya nak handle. Sabar. Sekejap. Apa tadi? Nak tukar suara. Okey, apa? Kalau nak tukar request. Cepat isi sekejap. Nak Aiwan, isi ya. Sabar. Siapa lagi ya? Serabut. Nak haiwan, kalau nak haiwan tak dapat lah boy. Kalau awak nak haiwan tak dapat cuy. Jap. Bila aku mood itu hari. Isi aku nak tukar haiwan, nak jadi kura-kura. Jap, siapa sekarang ni ya? Siapa lagi ya? Tak nak sial. Mak ai. Didot labai ni Didot. Dot murah sikit Dot. Suruh saya forward kat kau. Sekejap.
Sebab Ais, saya tak pernah lagi apa kira macam ongkor dengan dia, lepas tu main sekali dengan dia apa semua. A1 apa lah? Nak Arnab boleh pilih ke? Memang kau tengok duit aku tu kan macam lom bapak engkau ke? Sekarang ni kau tengok duit aku macam lom bapak engkau ke? Sabar duk satu lah. Nak Arnab sabar. Sabarlah bagi saya satu. Sekejap, saya nak kena cari balik. Sekejap Aku. Sekejap, tagline apa? Korang jangan cakap saya, jangan cakap aku. Aku nak. Semua orang boleh, cuma tagline. Faham tak tagline? Tagline tu yang penting. Sampai bila gua akan ingat sampai mati. Macam saya juga kadang-kadang. Batu share dah batu. Nak yang penting. Tengok cek tik jap. Sekejap. Apa yang korang punya tagline? Kura-kura. Ada nampak kura-kura ke sini? Ada nampak kura-kura? Ada pun siput je tau. Ada pun siput babi. Babi. Sekejap lah, siapa lah? Ya Allah, Aish E. Sekejap. Sekejap. Mampus kau kan. Kau nak sangat kan? Lepas tu kau nak ni kan? E. Sekejap, sabar. Saya pergi ambil. Kita pergi tangkap dulu. Sabar. Kita pergi tangkap dulu. Memang kena. Alah, nak kata. Segabut. Yang sana segabut. Tukar tak nak beruk. Sabarlah. Bagi kita kasih full dulu. Full slot dulu. Ayah tunggu jap. Mana Ain? Ain apa tadi? Kurang tu ni. Sekejap, nak kena kepek balik suara sekejap. Bisi mulu-mu, bah! Bisi mulu-mu, bah! Segabut. Otak aku segabut. Woi, nak juga tagline apa? Jangan cakap korang nak. Korang kena bagi tahu tagline. Korang faham tak tagline tu apa? Faham tak sekarang ni tagline tu apa? Sebelum aku sepak muka satu-satu, korang bagi tagline dulu. Allah Akbar. Nampak tak? Daripada 5 koin sekarang dah ada 23,000. Nampak tak? Dah ada 2,000. Masak. Aku bagi tahu kat Sahai. Aku terus sama Syah. Semoga rezeki saya terus. Aku bagi tahu kat Sahai. Astaga. Macam bodoh. Sekejap, sekarang ni siapa lagi belum? Sekarang ni siapa lagi AC Cenonek. Tak ada. Aku nak suara. Tagline saya nak moderator.
Bayar kan? Aku ingat ke kuda. Sekali anjing, dasar anjing. Bayar. Isi, saya nak moderator. Isi, saya nak moderator. Good boy. Isi, saya nak moderator. Bukan. Awak sepatutnya kena bunyi woof. Cepat. Isi, saya nak moderator. Bukan. Awak kena sebut woof. 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 Isi, saya nak moderator. Nak moderator kan? Nak moderator. Sekejap. Moderator. Isi, saya nak moderator. Weh, sumpah aku cakap kan. Aku habis je main game ni, aku takkan buka dah game ni. Terima kasih Yes, tak apa, it's okay sama-sama. Nanti baik kau bagi orang tu je. At least kau apa emergency apa semua. Boleh minta dia je. Sebab dia takkan pakai, dia amanah punya orang. Jangan sampai aku sembelih. Tengok check TikTok dulu jap. TikTok awak nama Ain. Atukku lah. Sekejap. Saya lupa pula. Alahai, pada cucu saya tau. Pada cucu saya. Boleh pula saya tak ingat. Mana? Atukku. Sekejap. Okey. Ya Allah, tak aku. Nama Apik tagline. Haiwan anak. Tak ada layan. Sorry, tak dilayan. Tak ada layan. Sorry Apik. Awak memang tak dilayan. Aku pula tagline awak apa Faris? Sekejap. Okay, I know. Belah lah, la ilaha ni pun. Tagline Faris Apa yang kemusibat sangat? Faris tu besar gajah tau tak? Asal kau bagi dia kucing? Meow, AC tak asap ke? Meow, AC tak asap ke? Boleh dah tu, boleh Faris, boleh ikhlas. Halal duk. Halal. Musibat muka Faris tu dah macam anjing kau tahu tak? Tapi meow, AC tak asap ke? Ya, kejap lagi. Meow, AC tak asap ke? Apa yang akan terjadi andai kata kita gabungkan kita gabungkan kandang autism dengan kandang tantrum? Apa kata kita gabungkan kandang autism dengan kandang tantrum? Tengok dia punya serabut pergi macam mana. Tapi nantilah, relax dulu. Ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi 6 ketul. Ada lagi 6 ketul. Syaz tagline dia apa? Alah, kenapa Syaz dapat rabbit duk? Syaz dapat rabbit duk guys. Bani. Sepatutnya Syaz tak layak dapat bani. Dia kena dapat babi tau tak Syaz tu. Syaz apa?
kalau nak fikir saya kena tengok muka seseorang. Sekejap. Isi nak monitor boleh. Nanti saya buat pakai handphone ya. Sekejap. Sekarang ni tagline Syaz tu apa? Kejap nanti tunggu saya end live dulu, nanti saya buat. Tagline Syaz apa? Syaz ada ke tak? Kalau tak ada, kita cancel nama dia. Kalau dia tak ada, kita cancel. Tagline Syaz lah. Tapi macam tak bagus pula ayat tu. Ayat tu macam tak bagus pula. Itu Didok lah. Itu Didok. Apik sudah. Sabar. Syaz sesuatu. Masalahnya tagline dia apa tagline? Tagline sekarang ni saya tengah fikir tagline dia apa? Isi bila nak main Stumble guys? Besok. Saya habis main game ni saya dah end dah guys. Saya habis main game ni saya nak end dah. Saya nak tidur. Sorry dah guys. Besok, jumpa besok pula Ganti tagline aku. Sabar Pik. Sekarang ni tagline awak apa? Tak nak tanya Pik, nak tanya Syaz. Nak tanya Syaz dulu. Aduh dia kacip lah. Auto notifikasi secara logika. Angka tak? Tagline ni benda yang selalu disebut. Benda yang selalu disebut. Patutnya sisai tu saya kena buat apa? Saya kena buat ni jam kick. Betul tak Cap? Sisai kan? Jam kick. Sekejap. Syaz apa? Syaz, kalau Syaz tadi kita cancel nama dia. Ramai lagi yang beratur. Sekarang ni nak tak nama siapa? Tak apalah, rabbit ni kita letak dekat tu lah. Apa, kandang autism. Rabbit ni kita letak dekat kandang autism. So bunyi rabbit macam ni rabbit. Rabbit. Okay dah. Rabbit. Rabbit. Sekali lagi. Rabbit. 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 Okay. So rabbit kita akan letak dengan rabbit. Rabbit. Tagline Syaz oi. Kalau orang tu tak ada dalam live, kita tak boleh nak buat, kita tak boleh nak lanjut. Harap faham lah ya. Sekejap, ni apa pula ni? Siapa dapat teka? Ganti tagline aku jadi adikku, tagline abangku boleh? Kejap ya. Ini apa? Syaz. Okey, baik. Ini Syaz. Aku akan jadi apa penjaga zoo yang berjaya. Kau apa? Tak payah nak kot. Sini. Sorry dia tak garau. Tak garau pula. Kalau tak garau, kejap. Woi. Puas. Woi. Aku bagi tahu kat sana. Isi. Okay, next. Ayam. Nak letak nama ayam ke atau nak letak nama si hitam? Nak letak nama ayam ke atau kita letak nama si hitam? Apa isi? Janganlah isi apalah. Buru isi.
Si hitam jap. Dia apa si hitam V3 kan? Hitam V3. Apa dia punya ni yang saya ingat? Ayo, kata mau sembelih ayam. Sudah ready. Apa saya dah lupa lah tagline ayam. Aduh. Ada siapa-siapa ingat tak? Screenshot ke apa ke? Saya ada screenshot tapi saya nak kena scroll balik lah. Nak cari balik. Nak kena cari balik besok subuh baru jumpa. Maksudnya saya punya handphone ni bukan sekeping gambar je. Beratus-ribu, Mat. Syah boleh tak? Tagline dia apa? Tagline. Kena bagi tagline. Sebelum aku sembelih kau ayam. Itu ayat saya. Kan dia pakai sekali ayat itu yang saya cakap macam tu. Lepas tu ada dia cakap ayam dah sedia untuk disembelih. Apa tak saya tak ingat lah. Aduh. Miwei kepala bapak kau. Miwei tu siapa pula? Syah boleh tak? Tagline. Saya nak tagline sekarang ni. Tagline. Faham tak tagline? Kalau korang tulis nama, saya boleh tulis nama jiran saya apa semua. Sekarang ni saya nak tagline. Korang punya apa? Satu ayat yang membuatkan korang famous. So kira macam korang jumpa mana-mana kawan korang, dah tahu dah ayat apa yang dia akan pakai apa semua. Macam tu lah. Sorry ada iklan sekejap. Okay sorry ada iklan. Iklan sekejap je pun. 1 saat je pun. Bukan tak layan korang. Kepala bapak kau isi tak? Ayo sembelih aku isi. Bang, ayo sembelih sama gua. Gua ke gue? Babi lah. Sekejap. Sekejap. Bang, ayo sembelih sama gue. Iya kah? Gue ke gua? Bang, ayo sembelih sama gue. Dongki siap. Dia tu ketahui si. Asal berlagu. Sekejap. Saya rasa macam bukan lah. Ayo sembelih sama aku si. Macam bukan je. Macam bukan duk. Sekejap. Ini macam. Mana saya tahu lah. Sekejap. Saya tengok balik chat saya dengan ayam. Okay. Ayat ni yang selalu ayam pakai time tahun lepas sampai dah tahun ni. Dari dulu sama je tetap kena ban. Sialah. Dari dulu sama je tetap kena ban. Okay, saya kan tahun lepas kan asyik-asyik kena ban. Kena ban. View naik sikit je kena ban. View mendadak sikit kena ban. Dari dulu sama je tetap kena ban. Boleh tu yang tak ada. Nama Syah, tagline mana saya tahu. Lembu. Nama dia Syah apa? Syah je kan? Kita untuk Syah tu kita buat je lah sendiri Untuk apa si Syah tu kita buat sendiri je lah Susu lemak manis santan kelapa muda. Aku tak sempat nyanyi lagi pula. Susu lemak manis santan kelapa muda. Susu lemak manis santan kelapa muda. Sekali lagi. Susu lemak manis santan kelapa muda. Susu lemak manis.
Nama aku cucuku, takkan aku jadi atuk engkau. Nama aku cucuku? Sekejap. Assalamualaikum lah. Apa yang awak? Apa yang saya kat otak sangat ni? Kan saya letak tu ain. Lepas tu kurungan underscore atukku AC. Atukku AC. Nampak? Apa yang awak sakit sangat kepala tu? Ha? Nama AZ tak? Line AC. Oh, sekejap. Apa hamster siap? Taik betul. Abangku nak RM2 nak beli teh ais. 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 RM2 nak beli teh ais. Boleh bu. Last. Last. Tapi dia ada apa ni pula, apa muka surat lain pula. Last. Siapa nak jadi ni? Gary. Siapa nak jadi Gary? Aku nak isi tagline awak apa? Awak kena kasih tagline awak. Nama Fosaken. Mahal betul awak ni. Fosaken. Tagline awak apa? Tagline awak apa? Awak kena bagi tagline awak. Saya yang mati kudasai terkorak kau. Tagline awak. Selalu apa awak cakap dengan kawan awak apa semua. So kira macam ayat awak paling famous lah. Paling apa orang minati apa. Sudah saya tanya seorang je. Tagline saya yang mati kudasai. Aku nak buat macam berdosa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Saya nak buat rasa macam berdosa pula Sejak bila pula Giri bunyi macam tu duk? Ini kalau aku buka apa zoo negeri ni memang rosak, memang josak. Bukan manusia je rosak, dengan sekali dengan binatang rosak tau. Kalau ni kena dengan aku. Kau tengok. Mana? Apa dia sekali lagi? Apa? Sekali lagi? Segabut. Sudah. Ya ilah. Assalamualaikum. Yang sana banyak apa menekan. Yang sini pula ini lebih kepada orang asli. Yang belah sini lebih kepada orang asli. Yang belah sini lebih kepada menekan. Kau tengoklah aku ni hidup zaman berapa. Zaman bila aku hidup. Tapi sekarang ni aku boleh jap. Mana tadi? Kita boleh buka. Nampak? Kita boleh buka tempat baru. Tapi nanti ini bukan tempat baru Mama AC. Alah. Oh ni betul lah tempat baru. Kan saya kata ada tempat baru. So tempat baru ni kalau kita buka, kita akan dapat haiwan yang lain. Tapi saya rasa cukup dulu kot untuk hari ni. Betul tak? Mana haiwannya?
Macam dah habis je guys. Bacalah tu je. Baca apa? Baca apa? Apa yang nak kena baca? Mak aku beli RM20 ini je penamat dia. Taik betul. Serius lah. Tak apalah, tak ada rezeki. So segabut dah. Aku nak kumpulkan semua binatang peliharaan aku dekat tengah-tengah ni. Aku nak tengok apa jadi. Kau bunyi apa? Apa bunyi bell macam tu, Dok? Sekali lagi. Itu bunyi itik. Kau ni kenapa? Bapak kau itik, mak kau beruang ke apa? Gabut aku. Tak ada bunyi tadi. Tengah-tengah ni. Sabar je. Aku akan fullkan dekat tengah-tengah. Apa weh? Apa yang bunyi susah? Sekejap saya nak betulkan balik. Dah aku nak kena buat bunyi binatang pula. Awak bunyi apa? Sekejap dah. Kenapa semua ni lah? Sekejap. Habis tu, yang belah sini. Sekejap guys, sabar. Yang belah sini. Okay, ini macam kita buat balik. Tak apa, duit gua ada banyak. Tak apa, santai. Duit gua ada banyak, kita boleh buat balik. Okay, mula-mula kita buat bunyi itik dulu Itik. Okay, itik settle. Okay, itik settle. Kambing, bunyi kambing. Kambing bunyi be. Okay, ni bak kesial. Sudah. Kau ni memang memalukan aku sekarang ni tau. Ini lebih kepada memalukan saya ni. Kau nak kuik sangat kan? Kau nak kuik betul? Betul kau nak kuik? Kuik kau. Kuik dulu. Kejap, sabar guys, sabar. Kau salah setting tu, bukan. Sabar. Tak apa pasal nak kena buat balik. Anjas. Sabar, kita buat balik. Alah, standard lah. Salah silap sikit tu. Semua orang pernah buat salah. Semua orang pernah buat silap. Halo. Kuek lagi. Kuek lagi. Sekejap, ni tanda apa lah? Banyak sangat. Sekejap, ni tanda apa? Tadi saya rasa macam tak ada tanda.
Babi. Ha. Brek. Brek. Setting kat mana? Sekejap. Aku letak kau dulu serabut aku. Apa yang saya salah setting? Oh, sekejap. Ke sebab ni? Ke sebab ni lah? Brek. 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 Wow. Wow. Boleh bola punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Zam punya saya nak tukar. Abang Zam punya saya nak tukar jap. Mana Abang Zam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam, suruh aku pijak muka kau. Bodoh ke? Bodoh ke? Bunyi sekali. Bodoh ke? Betul lah tu. Aku ni pasal tukar kat saya. Sekali lagi. Aduh. Sekarang ni saya nak kumpul. Hari ni Isi, saya nak moderator. Masak aku bagi tahu kat saya. Isi. Ya Tuhan, astaga si Cino. Saya boleh ais. Boleh. Isi live. Okay, bye. Kapan live? Okay, bye. Hari dulu lemak manis santan kelapa muda. Sekali lagi. Susu lemak manis santan kelapa muda. Okey. Sekarang ni kan, apa yang Sisha je yang paling elok tau. Hari dulu kamu je tetap kena ban. Kau tengoklah. Tak ada apa-apa. Basah-basah aku bagi tahu. Tak ada apa-apa. Kamu je tetap basah-basah aku bagi tahu kat saya. Sial lagi ni. Basah-basah aku bagi tahu kat saya. Si. Tak ada apa-apa. Hari dulu sama je tetap kena ban. Ya, 2 jam. Isi. Tak ada apa-apa. Isi asap. Woi. Bila Syaz. Woi.
Sekondong. Isi tak asap ke? Sekondong. Sekondong. KI. Allah, segabutnya lah. Segabut. Allah Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekejap, saya nak kena check dulu. Takut apa ada yang tertinggal. Okay, clear. Saya tu, ya, nampak. Baik, nak masuk level perempuan je. Okay. Tak ada tertinggal Kau isi mana ni? Ni lah saya. Rambut merah. Nampak? Main gila. Alamak, saya nak mengarah. Jujur saya cakap, korang ingat senang ke nak jadi apa kata? Nak jadi leader. Nak jadi leader susah. Lagi-lagi kalau dapat apa, anak-anak benyai, anak-anak buah yang benyai macam ni. Kau tengok. Squad. Diam sekejap. Sabar. Macam tu lah ahli-ahli politik tau. Apabila ketua parlimen tengah nak buat apa kata, nak bersidang apa semua, kan ada yang perbantah. Inilah makhluk ni, semua ni yang ada ni semua perbantah. Suara isi tenggelam, iya. Dan kau tengoklah diorang memekak macam mana. Nak dengar suara saya jelas macam mana. Beraturlah dulu, ya Allah, beratur dulu. Macam ni lah. Time apa kata, bagilah makan. Time saya nak buat tournament dua geling kan, dua link ground. Macam ni lah perangai korang. Macam mana saya nak, mana satu saya nak handle, mana satu saya nak tengok perlawanan, mana satu saya nak nak kira markah, mana satu saya nak baca komen. Macam ni tengok ni. Nampak? Sini. Okey, sekarang ni korang buat dua barisan. Yang mana autism belah kiri, yang mana tantrum belah kanan. Diam, dah beratur tu diam. Isi tak asap ke? Beratur tu diam. Murid-murid ni diam. Macam mana saya nak jadi cikgu? Korang bayangkan macam mana satu orang cikgu boleh handle 40 murid. 40 anak murid tau. Itu baru satu kelas. Macam mana guru besar boleh handle berapa ratus ribu murid dalam sekolah tu tau. Daripada form 1 sampai form 5. Belum apa yang darjah 1 lagi, darjah 1 sampai darjah 6. Apa budak tadika lagi? Lagi teruk anjang.
pemuda. Ku nak bagi dia nak beli KI. Apa kita buka saya? Boleh ke? Apa kita buka saya? Tengah main ke tak? Boleh ke? Mak manis santan kelapa muda. Susu lemak manis santan kelapa muda. Diamlah. Susu Susu lemak manis santan kelapa muda. Aku tak tahu rupanya babi betul. Susu babi memang. Susu lemak manis santan kelapa muda. Susu lemak manis santan kelapa muda. Susu lemak manis santan kelapa muda. Engkau ni kalau aku jumpa hutang kau dekat kilang, dia orang buat dash lady kau tahu tak? Bodoh tu. Bodoh tu. Kita buka saya. Lemak manis santan. Diamlah sekejap korang, ya Allah, ya Tuhan. Astaghfirullahaladzim. Diam sekejap tu. Diam sekejap je. Diam sekejap je. Sekejap je Boleh tak? Diam sekejap je. Tak susah pun diam tu. Diam sekejap je duk. Alamak, aku tak cas handphone aku. Baca pin. Tagline dia Ain tengah main ke? Lah. Biarlah. Kekal je lah dengan susu tu. Bagi makan isi. Nak bagi makan macam mana? Kalau saya nak bagi diorang ni makan, nanti diorang jadi beruk tahu tak? Tak percaya jap. Siapa nak makan? Siapa nak makan? Sebab tu saya kata lebih elok bela beruk daripada bela manusia tau. So itu sajalah geng pada geng kita pada malam ni. Sekarang pun dah 9:30. Nanti si production tu tak apa. Biar je lah. Nanti next game. Tu asal aku kiri. Dah kalau korang pandang sangat. Kalau nanti saya ambil semua yang viewers letak belah kiri, nanti panjang sampai ke sungai. Bagi tahu kat saya. Belah lah kau. Okey, kalau macam tu saya belanja stumble lah setengah jam sampai pukul 10 boleh? Stumble sampai pukul 10. Tapi sampai pukul 10 je lah. Bisa? On? Okay, so thank you guys. InsyaAllah ada rezeki kita try riki-riki game-game yang lebih menarik. Tak pun game yang bosan tapi akan jadi menarik. Serius saya cakap, gentle. Okay, so jumpa korang pada hari seterusnya insyaAllah. Kalau ada subuh di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Wah gerak lu Papa Roger di SJB Star Brother. Ciao. Bukan, saya